Okay guys, so hari ni kita nak buat projek baru, projek berkenaan kereta juga. Okay, so projek motor tak ada. Kita main dengan kereta lah pula. Okay, so tadi macam yang permulaan tadi, nampak kan apa masalah dia. Okay, masa kereta nak start bergerak, dia punya bunyi teng kan, bunyi macam ada benda yang melekat. Bila kita paksa dia bergerak, baru dia melepas kan. Dia lepaskan dia punya cengkaman ni, teng. Okay, right, so hari ni kita nak check dia punya brake drum. Okay, kita check brake drum dia, kita tengok apa masalah dia, leaking ke, jam ke. Lepas tu kalau kena servis, kita servis lah. Kalau tak, kita tukar baru seketul. Okay, right, jom kita buka. Okay, kita dah cabut lepas tu dia ada secure pin dia, pin lock dia. Kita dah tarik keluar pin lock dia. Lepas tu kita nak buka nut dalam ni. Buka nut dalam ni saiz 19. Okay, saiz 19. Alright, jom kita buka. Lepas tu baru kita ketuk ni. Kita check bearing nya. Bearing so far okey lagi bunyi. Tak ada bunyi kasar. Cuma dia memang ketat lah. Ketat, dia tak pusing. Yang ni dia memang dah jam lekat. Memang melekat ni. Kita ketuk pun tak mau. Memang so kita terpaksa pakai lah. Macam ni, ketuk tang bagi dia buka. Dah tak ada cara lain. Yang ni cara dia, paksa kan. Kita tak ada pula tu. So ni je lah cara yang boleh kita buat. Okay, right, lama sikit nak melayan ni. Okay, kita skip dulu. Tak mahu abang. Alright, alhamdulillah. Tengok dia punya bocor dia. Habis minyak semua dalam. Memang bocor lah ni. Okay, alright, so nanti kita akan buka spring ni semua. Abang jangan naik. Balik. Kita buka ni, kita buka spring semua, kita keluarkan ni. Keluarkan pump dia, lepas tu kita cuci lah. Okay, alright. Okay, alright, jom kita buka dulu. Okay, alright.
So permulaan kita akan longgarkan dulu. Ni kau kena pusing tekan dan pusing. Okey. Dan tekan kuat lah. Okey. Dia yang keras spring dia ni. Dia tak ikut korang punya ni. Okey. Okey. Dia tarik dari belakang nak keluarkan dia ni. Okey, macam ni Kita masuk dari belakang. Okey, satu lagi. Okay, right. Macam tu belah belakang risau dia tak ada apa-apa washer. Okay, right. So nanti kita akan try keluarkan yang ni spring ni. Okay, ataupun kita boleh kopek je lagi senang kan. Okay, kita tengok yang mana mudah. Abang first time buat benda ni. Okay, right, jom. Tarik kita dah boleh longgarkan dia. Okay. Okay, tu dah keluar So yang ni nanti korang lepaskan. Okay, kalau korang nak lepaskan lah. Kalau korang tak nak lepaskan, korang biar tergantung ni. Korang cuci je lah. Cuci macam ni je kalau nak mudah lah. Okay, kalau nak mudah kerja macam ni je lah. Okay, cuci apa semua dulu kan. Ada masalah je. Ada masalah je ya. Untuk kita buka dia punya pump ni, okey, kat belakang ni, kita buka dia punya bracket ni lah. Okey, bracket ni, lepas tu ni nut dia saiz 10 semua saiz 10. Okey, saiz 10, saiz 10. Okey, alright, jom kita buka. Dia kita dah longgarkan dia punya nut 10 yang untuk apa,
skru minyak dia. Ni kita longgarkan skru body dia. Okey, untuk kita cabut dia terus. Right. Dia ada washer Dia ada washer. Okey, jangan hilang washer. Dia dah rondeh. Alright. So ni lah dia. Okay. So size dia untuk kelesa kenari mesti 11-16 11-16. Jangan beli 9-16. Tu untuk kancil dia kecil. Okay. Dia boleh pakai, tapi mungkin power dia kurang sikit lah kan. Kau takkan ditulis macam tu kan. Mesti ada sebab. Okay. Alright. Okay, so bila lah kita nak try, nak start cuci-cuci kan, kikis apa yang patut. Alright, so ni yang baru kita beli ni baru kita beli, size 9-16 juga, brand MBK lah. Okay, so harap boleh bertahan lama lah. Okay, right. So nanti korang pusing lah ni, betul kan, perlukan dia mesti tegak. Okay, right. Nak basuh betul-betul dah tak larat lah. Dah tak larat nak basuh betul-betul lah. Lagipun dah nak maghrib, nak cepat. Rumah nak agak kereta kan. Janji kita dah buang minyak-minyak, cukup lah. Okay, alright. Nanti pasang Okey, kita masukkan skru body dia. Buang sikit je. Sikit bagi ngam lah nak masuk skru body ni. Tak ngam pula. Dia tak nampak. Ya Okay geng, so dah masuk Alright. Cumanya pump pump MBK ni, brand MBK ni buat hal sikit dia buat hal sikit, yang mana dia punya lubang ada sikit tangam lah, dia punya lubang body lubang body je. So kita kena gosok sikit lubang kat hub kita ni, sikit memang sikit sangat-sangat, sikit sangat-sangat, tak ngam dia, kena gosok sikit baru kita boleh ikat sebelum masuk dua-dua skru. Itu je lah yang jadi leceh dia.
nasib baik tak ada banyak sangat gap je. Kalau gap banyak tadi, aduh, bosan nak layan tu, nak gosok lubang skru tu. Okay, alright, so dah pasang ni. Okay, kita lap lah sikit. Okay, dah nak maghrib dah ni. Oi, cuma kalau brand TRW ke brand lain tu, abang tak pastilah kan dia punya tahap dia macam mana kan. Ngam betul-betul ngam plug and play kan, langsung tak ada nak kena adjust apa-apa. So MBK ni korang alert lah. Okay, ataupun mungkin abang dapat yang best production ni, macam ni lah masalah dia kan. Ada setengah orang dapat best yang elok, ngam pula lubang dia kan. Macam tu lah nasib kita pakai barang-barang aftermarket lokal ni. Macam tu lah, tak boleh kata apa kan. Benda pun murah, RM20 je. Kita lap sikit minyak semua tu. Ikutkan dah siap lah, tak ada masalah dah ni. Tinggal kita nak bleeding je lah. Okay, nak bleeding kita tambah minyak brake. Kita tengok minyak brake kat depan dah berkurang banyak ke tak kan, dah banyak yang keluar tadi. Korang yang ada masa nanti buat awal-awal, bolehlah layan, basuh betul-betul kan, gosok semua ni, keladak-keladak ni. Abang tak sempat ni, orang nak pakai kereta lah. Tuan je nak pakai kereta. Dia dah kerja dah buat ni. Right, nanti kita pasang dia punya spring balik Alright. Okay, dah pasang balik So kita nak masukkan spring je yang kat bawah ni. Okay. Spring yang seksa ni. Spring ni yang seksa ni. Apa nak cari tool untuk tarik dia.
masuk dah masuk. Okey, dah masuk. Nanti kita pasang je punya lock ni pula. Okey, yang lock tadi kita buka tu. Okey, kat sini. Right. Dah masuk right. So satu lagi. Kadang macam ni lah, ada yang senang, ada masa susah. Padahal benda tu kita buat tadi senang je kan. Macam tu lah cerita dia. Baik. Okay, right. So dah masuk lock dia. Kena pastikan betul-betul lock dia. Okay, alright. Okay. Okay gang, so kita dah cuci cuci semua dah. Okay, alright. So boleh kita pasang balik. Tapi checking dulu semua, pastikan semua dah betul Okay, dah semua dah kunci semua. Okay, ni semua dah ikat. So kita pasang. Oh lupa, nak letak grease sikit. Kita letak grease dulu. Okay, kita letak grease kita letak grease. Kita pasang balik. Dia terkembang lah, kita kena adjust dulu. Okay, alright. So dah masuk So nanti kita akan bleeding lah. Okay, kita akan bleeding. Dah ringan sikit So nanti kita akan bleeding. Tengok, dia dah mula longgar. Okay, tadi memang jam. Okay. Baik. Hari dah mula senja. Baik, so nanti kita masuk pin masuk pin lock dia. Tapi kena pastikan lubang ni boleh tembus Right. Okay, so dah masuk pin lock. So kita bengkokkan je. Emang
Okay, alright. So kita dah letak grease balik kat bearing je. Kat bearing, kat nut semua kita dah grease balik kita letak lah. Right. So tinggal kita nak buat bleeding je lah. Okay. So dah settle lah. Okay. Dah licin dah tak jam lagi. Nak buat bleeding buat bleeding, sebab kita seorang kita pakai ni lah. Okay, hydraulic pump ni. Ni air tu kena banjir ni, tak tahu lah hidup lagi tidak ni. Kita cubalah pakai tengok. Okay, alright. Jom. Tak ada pun, macam dah rosak abang punya hydraulic pump ni. Tak boleh nak sedut lah, sebab kena banjir tu. Tu dah. Tak ada. Tak ada yang keluar. So kena 2 orang jugalah. Kena tunggu buah abang nanti. Tapi ada tu, nampak? Korang nampak? Dah keluar sikit. Okay. Macam ada karat sekali tu. Kita kena pastikan minyak brake kat depan dan brake. Kita bleeding sikit-sikit lah. Okay, sebab minyak brake dah habis pula. Aduh, mana pergi beli. Nampak macam tak ada bubble lah. Cantik. Okay, right. Nanti kita main-main minyak. Main brake. Okay.
siap bleeding Okay, so result dia korang tengok. Berapa kali putaran. Cun langsung tak sangkut Okay. Kan, tengok dek, langsung tak lekat lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, alright. So begitu je lah. Tengok dah dengar bunyi azan, nak azan lah. Dah start mengaji dah. Okay, alright. So begitu je lah abang punya tunjuk ajar hari ni untuk case Proton lah, Pro 2 Kenari, brake jam lah, brake belakang dia, brake drum dia. So itulah cara-cara untuk tukar, step by step tutorial dia, demo dia, step dia, tips dia, skill dia macam mana untuk tukar je punya brake pump dia. Okay, brake pump drum untuk Kelisa, kancil, Myvi, Kenari, banyak lagi lah. Okay, yang mana pakai drum sama je. Okay, alright. So harap bermanfaat lah. Assalamualaikum. Alright, jangan lupa like, share, subscribe.